Okay, kita dah sampai dah dekat hotel Renaissance Hotel. Oh, dulu pergi Renaissance dengan sini sekarang kita nak iftar kat sini. Kita nak iftar dinner bersama on the go. Okay, dalam school. Misai pun ada. Assalamualaikum. Oi. Ingat siapa tu? Dia jaga tampan rupanya. Semua merah, kita hitam biru. Jom. Okey, jom masuk. Botol dia. Muang dengan botol. Okey, jom masuk. Mana Mak ni? Mana mem? Mana memnya? Lah, mem kat luar dah. Sekejap, tunggu mem kat luar sekejap. Mem kat luar sekejap, tu. Sekejap, mem tengah sembang-sembang kat luar tu. Mem tengah sembang dengan puteri-puterinya. Red carpet. Red carpet. Okay. Red carpet. Saya nama lah. Wih, besarnya kurma dia. Kurma dia besar betul. Besar tu kurma dia. Kurma dia besar. Wah. Nama macam Sampai jauh. Bekas kena gantung. Kita kena buat persatuan. Bekas. Tapi akan ada Arif baru tau. Arif pun akan masuk juga. Oh, Arif pun kena masuk juga. Betul tak? Halo. Sunyi malam sebelum raya, ku pandang langit penuh doa. Terbayang wajah yang ku rindu, yang lama tak bersua. Langkah kaki pulang ke desa, bawa hati yang sederhana. Tak minta lebih dari ini, cukup kita bersama. Dan bila takbir mula bergema, air mata jatuh tanpa dipinta. Ini raya yang ku tunggu sekian lama. Dalam pelukan keluarga ku temui bahagia. Ini raya buka puasa bersama-sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu atas nikmat dan rezeki yang Engkau kurniakan pada hari ini. Ya Allah, berkatilah majlis berbuka puasa kami pada petang ini. Terimalah amalan puasa kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, dan kurniakanlah kami kesihatan serta keberkatan dalam hidup kami. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa la rizqa aftarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adhaban. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Sunyi malam sebelum raya, ku pandang langit penuh doa. Terbayang wajah yang ku rindu yang lama tak bersua. Langkah kaki pulang ke desa, bawa hati yang sederhana. Tak minta lebih dari ini, cukup kita bersama. Dan bila takbir mula bergema, air mata jatuh tanpa dipinta. Ini raya yang ku tunggu sekian lama. Dalam pelukan keluarga ku temui bahagia. Ini raya walau sederhana saja, asal kita masih ada, itu sudah cukup segalanya. Pagi hening cium tangan, maaf yang lama terpendam. Tak semua mampu diucap, tapi hati saling faham. Gambar lama kita tatap, cerita lama kita ungkap. Dalam diam ku bersyukur masih diberi waktu, karena waktu tak pernah menunggu. Dan kita tak tahu sudah cukup segalanya. Jika esok tak lagi sama, ku harap hari ini kekal selamanya. Dalam doaku simpan semua cinta yang takkan hilang. Raya, ini raya kan ku simpan selamanya. Setiap tawa dan air mata jadi kenangan berharga. Ini raya bukan sekadar hari biasa, ia tentang kita semua dan cinta yang takkan pudar. Ini raya, ini raya. Dapat satu pinggan ya kami. Lembut lah, kambing lembut, betul lembut, semua lembut. Ooh.
Semua yang hadir pada majlis Grand Iftar on the Go malam ni. Majlis malam ni bukan sekadar majlis berbuka puasa. Bagi saya ini adalah satu majlis penghargaan. Yang hadir pada malam ni, anda bukan sekadar tetamu, tapi anda adalah individu yang menyokong on the go sejak dari awal lagi dengan cara berbeza-beza. Ada yang buat jual produk on the go, ada yang berkolaborasi dengan on the go, dan ada juga pembeli dan pengguna tegar produk on the go. Dan semua bentuk sokongan ini sangat bermakna dan memberi impak besar dalam perjalanan on the go. Dan disebab itulah on the go dapat berkembang sehingga ke tahap yang kita lihat sekarang. Jadi malam ini saya doakan kita semua dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dan berjaya di dunia dan di akhirat. Amin. Our legend national athlete Samai on air dekat TV Teh tarik. Thank you so much for supporting us. This is our first ever event this year. Ada teh tarik. And finally, Kena teh tarik. Tapi okey tak manis sangat. Dia kurang manis. yang mana diorang ni dulu tak pernah ikutlah support ni dulu. Tanpa you all punya support kita takkan sampai ke tahap ni lah pada hari ini. Thank you so much. Habis. Saya pun tak bercadar untuk tak panjang. Akhir kata daripada saya. Thank you so much. Ada lagi tu. Air Bandung pun ada lagi tu. Hope you guys enjoy the food. Air Bandung ni tadi manis sikit, tambah sikit. Kita kurangkan dia manis. Bubur. Oh. Bulut. Makan bubur. Jangan, sekarang makan bos. Makan. Nyala? Bubur ni bubur. Ha? Apa nama dia? Bubur cacah. Bukan bubur tetel tu. Betul pula. Okey, jap. Bismillahirrahmanirrahim. Dia macam bubur keladium okey. Tapi dia pakai apa tu? Geledek. Lama tak makan macam ni. Kan ada roti canai, roti telur. Tak. Jala. Kalau saya panggil Daddy lah. Dia orang panggil abang ke datuk, saya panggil Daddy. Ni Daddy. Terima kasih sudah datang Daddy. Okey. Daddy dia panggil saya. Betul lah. Ada lima ke? Tak ada lima kan? Batu merah semua. Tak ada. Ini bukan mega. Ini batu merah. Jadi apa perasaan? Apa perasaan datang sini? Pasal datang ni, datang makan. Seronok tak makan sini? Alhamdulillah, ini satu nikmat. Tapi Daddy tak daya ni, tak daya ke? Kalau daya tak makan macam ni. So apa akan datang kan kalau ada go point sini Daddy datang kita. Datang. Kita support. Kita kawan. Bidang yang sama. Okay. Sedikit pesanan untuk tim on the go. Okey, pesanan ni bagi saya alhamdulillah. Dia punya design on the go pun nampak semakin bagus, semakin merasakan. Teruskanlah on the go untuk mencipta rekod lebih baik lagi. Mana tahu boleh dapat Malaysia Book of Record. Mana tahu Dia bisa on the go. Daddy nak join tak? Join datang betul jadi penonton je. Ingat nak join. Azim nak join tak? Azim.
Ini apa, Mek? Durian. Durian pun. Durian. Tak, big lady. Oh, lele. Macam tadi lah. Kita tahu ni apa? What is that? Ini puding roti, ini ungu ali. Yang macam tak ada usir kan? Rasa. Berasa. Tengok. Bihun, bihun. Panas. Tarik. Tarik kau. Kopi kampung. Panas, panas. Tarik tak manis hati. Kena bihun. Bihun dengan teh tarik. Kita makan lagi. Jap. Kopi kampung kan tak ada gula. Makanan, ikut makanan semua tak sedap, tapi pilih lah. Walaupun dia punya hitam jadi pun makan apa yang rasa nak makan dia makan, tapi banyak dia punya wadah berbuka macam-macam. Lagi kalau kat hotel kan macam atas meja ni pun dah ada makanan, kat depan ada ni. Jangan kena teh tarik sikit apa, kena teh tarik sikit padu awal. Himalayan lah, kena teh tarik Himalayan. Tapi okey, dia teh tarik dia pun tak manis sangat. Dia suka jenis yang tak terlalu manis. Kalau manis akan tambah air putih. Best. Dan kita lihat Pak Madam juga bagus. Okey, kita ambilkan. Terlebih dahulu saya bersyukur kerana dengan izinnya kita sama-sama dapat berkumpul berbuka puasa. Dan terima kasih juga dekat On The Go. Walaupun dia tahu saya hari ini tak puasa, dia jemput juga untuk menghadiri bersama-sama dalam majlis berbuka puasa. Terima kasih. Saya ingin mengumumkan Kelab Bina Badan Enrich akan menganjurkan kejohanan main fizik dan bina badan Mr. Enrich On The Go 2026. Ini adalah kerjasama pertama Kelab Bina Badan Enrich dengan On The Go. So saya mengucapkan jutaan terima kasihlah kepada On The Go kerana sudi bekerjasama dengan Kelab Bina Badan Enrich. Saya minta ramai-ramai bagi satu tepukan kepada On The Go.
fizik dan body smart dan melibatkan negara-negara Asia termasuk Indonesia, Singapura, Brunei dan Thailand. Dan dengan ini saya rasa kita boleh juga promotekan produk on the go kepada rantau Asia. So lagi seperti mana yang semua orang tahu, pendaftaran telah pun dibuka dan setiap hari ada orang daftar, dan pendaftaran early bird kita akan tutup 31 Ogos, dan saya minta atlet-atlet on the go juga minta tolong 31 Mac dan minta ramai-ramai tolong promotekan early bird tu, dan kita akan menganjurkan segala kejohanan ini dengan on the go. Boleh nampak dekat social media on the go ataupun Kelab Bina Badan Enrich. Anak dapat duit raya. Anak peratu duit raya. Pihak tuan kepada On The Go. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih on the go sudi menyebut kami, saya, Sri dan Azim dan juga semua yang hadir pada malam ini. Terima kasih sekali lagi. Moga on the go terus maju terus dalam bidang perniagaan dan juga mendapat iktirafan daripada Malaysia Football Association. Terima kasih. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Jangan skip iklan. Tekan loceng. Ting 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 ting. Okay, kita jumpa lagi di lain-lain video yang terkini, konten-konten yang terkini. Bye bye.